Waktu terbaik simpan emas adalah waktu ketika kita dapat gaji ataupun dapat satu pendapatan. Kerana nak beli emas ni dia menggunakan duit. Jadi ketika hari gaji lah, anda perlu terus tukarkan 10% ke dalam bentuk emas. Dan kalau ada duit lebihan daripada gaji yang lepas, bolehkan juga ke dalam bentuk emas. Dan duit ini disimpan untuk 2 tahun dan ke atas. Kalau anda tak simpan dalam bentuk emas, pasti duit ini akan habis begitu saja. Anda tak boleh kembangkan lagi nilai duit anda. Siapa yang simpan 500,000 2 tahun yang lepas, hari ini 500,000 ini sudah meningkat menjadi 1 juta lebih. Maksudnya 500,000 itu tukar ke dalam bentuk emas, dan nilai emas itu hari ini bernilai 1 juta. Maksudnya sebelum 2 tahun ini belum jutawan, hari ini sudah menjadi jutawan. Kalau anda nak mula simpan emas dan kaya dengan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu target anda sebaiknya. Dan jemput follow, komen dan save video ini untuk rujukan.